surah At-Talaq, surah mengenai apa kata panggil tolak, cerai bini dia panggil talak. Dalam Quran tak ada surah nikah, surah yang menerang kekahwin tak ada. Hanya disebut ayat kahwin ni sambil-sambil. Tapi untuk masalah cerai ada surah tertentu khusus. Kalau kita baca hari ni, surah At-Talaq, surah mengenai cerai. Alim ulama kita tulis menandakan bahawa Islam ni nak sangat hidup satu padu, hidup berkeluarga, teman. Nak benar hidup keluarga. Jangan sekali-kali melakukan perceraian. Dan sahabat tegari ni royak tu lelaki cerai bini melalui SMS. Waktu nak kahwin itu gong genai. Panggil orang beribu pergi ke rumah melah kobak, melah gajah. Kenapa kahwin boleh isteri? Hari nak bercerai, picit SMS, aku cerai lah. Perangai orang tidak mendekati agama, hanya mendekati mengapa Allah Alam lah. Jangan